Hey, what is up guys? Ini saya buat Hazim. Video hari ni random je sebab aku rasa aku nak tunjuk aku punya setup, which is aku punya laptop setup. You can call it my gaming setup, you can call it my work setup. Sebab ni je setup yang aku ada buat masa sekarang ni untuk tahun 2025. So before aku start, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jom kita start. Let's go. So inilah dia guys, overall look aku punya setup. Kita tunjuk dulu sikit-sikit. So sebab dalam video ni aku akan just tunjuk satu-satu apa yang aku guna buat masa sekarang ni untuk aku buat aku punya kerja, aku punya assignment dan untuk aku buat main game semualah. Uish, ada bunyi mercun tapi tak apa, yelah ke tengah raya kan. Okay, so kita tunjuk dulu kita punya laptop, which is inilah aku punya nyawa tiba tempat aku buat kerja semua. So inilah dia Asus TUF Gaming F15 yang memakai Intel Core i5 12th Gen. Dia pakai graphic card RTX 3070. Dia ada 144Hz, semacam dia punya screen display tu macam smooth lah. Kalau aku nak main game ke apa, dia lancar macam tu. Dia punya keyboard macam biasa, lampu-lampu. Aku punya screen, dia punya screen aku lupa dia pakai apa, so nanti aku tulis je lah dekat screen tu, nanti korang boleh tengok lah kot. Aku punya laptop is 256GB, yang RAM dia adalah 36 kot sebab dia punya RAM dia pakai DDR4 and aku punya RAM ada tambah daripada my old laptop. So macam RAM daripada situ tambah kat sini je. So dia punya RAM asal dalam 16GB macam tu kot. Lepas tu aku ada tambah daripada laptop lama. So dia jadi besar lah sikit macam tu. Okay, we move on to here. Ini kita punya extension yang ada macam-macam. Yang sana tu which is tu sebenarnya charger tau, kepala charger yang aku connectkan jadi kipas. Tapi yang tu I will come back to you later. Tu charger phone, belakang tu lampu, saja nak tambah sikit. Ni charger laptop, ni kipas. Bukan kipas ni lah, ni kipas yang lagi satu kat belakang aku. Aku tak nak buka sebab nanti bising. So we move on to kipas. Kipas ni kipas Shopee je, kipas aircon tu yang kau kena letak air kat atas ni. Lepas tu nanti kalau aku buka nanti dia sejuk lah. Tapi takkanlah nak buka kat sini kan, dalam banyak barang elektronik kat sini. So macam kalau buka tu nanti dia basah, faham tak? Itu je kekurangan dia. Ni macam keluar air dia kan keluar kat sini. Lepas tak lubang-lubang ni dia akan keluar kat situ. Lepas tu dia akan leaking, faham tak? Tu dia punya kekurangan lah, dia akan leaking. Okay, and kita tengok kat sini pula, ni aku punya jam baru. Sebelum ni pun aku ada jugalah pakai aku punya Apple Watch. Tak adalah, bukan gila, Apple Watch mahal kot. Ini aku punya Gojodok, jam Gojodok yang aku beli dekat TikTok je. Berapa ringgit lah, dalam 60 macam tu kot. Cuma harga asal 200 tapi time tu ada discount, so aku beli je. So this is my daily wear lah, orang panggil daily wear, pemakaian harian. So inilah dia jam yang aku akan pakai. Lepas tu kat sini aku tak tahu nak tunjuk ni ke tak sebab ini just tempat tambah USB je. Kalau yang ni USB cooler, which is this one, aku memang letak kat sini supaya aku punya laptop dia tak cepat overheat. So ni cooler daripada, aku tak sure daripada mana, tapi aku tahu beli kat Shopee. Nanti aku letak link untuk semua benda yang aku ada ni. Aku letak kat Shopee, kalau ada, kalau tak ada ke rezeki korang lah kot. So ini cooler dia, aku connect dekat sini USB. Lepas tu untuk yang ni, ini receiver untuk mouse ni. Mouse ni pula adalah Ventec Venom 2. Yang ni aku beli color putih sebab time tu warna hitam tengah tak ada stok. Sebab aku beli kat Popular. Time tu dia baru ada color hitam, putih dengan pink. Tapi time tu hitam tak ada stok. So tak aku nak pilih pink kan, so kita pilih lah putih. I mean it's like cantik juga. So tak adalah macam rasa macam buruknya. No, it's like tak ada, okey je. Kan ada lampu-lampu, nice lah warna putih. We move on to here sekejap. Kita ada aku punya aku punya hard disk daripada Seagate. Which is yang ni the original one lah. Ni bukan yang fake yang aku beli yang murah tu, yang apa konon 1TB, lepas tu bila scan 64GB je. No, this one is the real one. Okay, ni hard disk tempat aku nak simpan aku punya video. So macam dia boleh backup lah, tak adalah semua benda aku nak simpan dalam laptop kan, penuh. And this one is my, actually tak penting pun, it's just my stand phone yang aku dapat free gift masa aku beli mic tu dekat video sebelum ni. Nanti aku letak dia punya card, so nanti korang boleh check it out. This one is back mic, which is mic yang aku tengah guna sekarang ni, which is mic daripada Boya. Aku beli kat Shopee juga. Nanti aku letak link, jangan risau kalau korang nak beli. And this one is charger. Okay, tak penting. Ini adalah keyboard aku yang aku ada upload semalam. Gitu. Ini adalah keyboard, apa nama kau?
Fantech MK853. Dia blue switch. Kalau aku cabut kat sini, nampak tak, dia blue switch, which is dia punya sound agak dia punya sound dia clicky lah macam tu. So macam gitu je dia. Nampak tak, dia macam lilap-lilap. Kenapa pada dekat real life tak ada pun. So macam kalau nak tukar lampu ke apa, boleh je tekan FN, green screen. Nampak tak, dia keluar macam tu lah. That's little bit about my keyboard. Macam tu. Tada. Keyboard ni best. Dia punya feeling best sebab aku memang suka blue switch. Aku suka keyboard yang ada bunyi-bunyi macam ni. It's cool, it's fine, and so far this is my favorite. Really, this is my favorite. Okay, we move on to this pula. Kita punya controller, which is controller yang aku biasa guna untuk main game. This one is my Xbox controller, Fantech Shooter 3. Dia ada pakai USB macam ni. Dia wireless. Okay, dia pakai USB macam ni. So tinggal aku cocok je nanti dekat sini. Nanti dia macam boleh receive lah command daripada controller ni. Dan aku beli warna putih kan, walaupun yes, macam sama case macam mouse ni, tak ada stok warna hitam. Kalau ada warna hitam aku dah beli dah, tapi ada putih, so macam tak apalah, kita beli je lah. And ada lah tambahan keycap Pokemon kat sini, sajalah beli. Kalau ikut kan ada dua, ni kan ada dua kan. So macam sebab aku ada dua controller sekarang, aku just letak dua-dua. Macam okay lah sikit. So this one controller untuk Switch. Actually this is my first controller yang aku beli. Yang ni the second one lah. Yang ni the first one aku beli. Sebab aku ingat ni macam saja, sebab time ni dia ada promo RM50 je. Sedangkan harga asal dia tak ingat berapa, maybe 100 lebih macam tu. Lepas tu aku beli ni. This one is controller daripada Datafrog. Tapi this one is, kalau nampak button dia lain. Nampak tak, dia punya X kat atas, which is yang ni dia compatible untuk Switch. Okay, Nintendo Switch, sebab dia memang Switch punya tu. Nampak tak, dia punya X kat atas, dia punya Y dekat bahagian kiri. Kalau yang ni kan Xbox, dia punya Y kat atas. Nampak tak, X dia dekat bahagian kiri, macam tu lah. Lepas tu next we move on to this one. So ni aku punya headphone Fantech juga. Ni aku sahaja letak connect sebab macam aku tak guna buat masa sekarang ni. And this is Fantech Chief 2. Dia wire lah, so macam ni kalau korang nampak macam serabut sikit. Dia banyak wire gitu. So this one is my gaming headphone, for sure. Aku ada lah guna tu. Kadang-kadang aku nak main game ke, aku nak feeling, okay, kita guna ni lah. Which is, this one is the best budget headphone yang aku boleh ada sekarang, yang aku ada sekarang ni. Dia ada lampu, tapi aku tak nak connect sekarang sebab macam malas lah. Dia ada lampu kat tepi ni, macam kalau bahagian ni, nampak tak bahagian putih tu, kat situ lah lampunya. Okay, kalau kita connect guna USB, dia punya lampu kat situ lah. This one is dia punya holder headphone. Aku baru beli hari tu, guna kat Shopee juga. Macam banyak barang kat Shopee lah, gitu. Ni dia unik sikit sebab dia bukan setakat sangkut kita punya headphone je. Dia juga boleh kemaskan kita punya meja. Okay, which is macam as you can see, kita boleh pusing. Nampak tak? So macam kalau dah habis main game, letak kat sini, boom, terus nampak kemas. Lepas tu kalau nak main balik, just tarik balik. Simple kan? Nampak tak? Macam korang patut beli benda ni. Benda ni pun murah je, dalam berapa ringgit? RM6 macam tu kot. Murah gila. Okay, yang tu jangan tengok lah, ini semua tak penting. Okay, lepas tu aku ada mousepad. Okay, mousepad ni mousepad custom lah sebenarnya. Mousepad custom RM30. Aku custom kat Shopee. Aku guna gambar Le Seraphim collab dengan Overwatch masa tu. Sebab aku ada terpengaruh lah dekat TikTok. Aku ada tengok benda tu, mousepad Le Seraphim kan. Nak beli mahal sebab benda tu kena beli dekat Weverse. So macam kalau nak beli memang mahal lah kan, benda original product. So aku mampu custom je. Aku bagi je gambar dekat seller tu, aku custom RM30. And then benda tu sampai. And yes, ni ada. Nak tengok overall look tak? Korang nak tengok full tak? Ni lah dia. Gitu. Muka uncir tertutup tepi kau. Gitu. Ni semua custom je. Dia macam dia punya crop pun tak adalah lawa sangat, tapi macam itulah dia. Aku custom aku punya mousepad. Okay, lebih jimat. Okay, daripada aku beli yang ori, harga mungkin tak 100 lebih. Kita mampu custom, kita custom macam tu lah. Which is this is my first mousepad. Semualah first pun mousepad aku. Inilah aku guna. Okay, aku memang pilih yang besar terus sebab senang. Aku boleh letak keyboard, aku boleh letak aku punya mouse, aku boleh letak punya controller. There we go.
Okay, itu sahajalah untuk video kita pada hari ini. Just a random video. Aku tunjuk aku punya setup, my work setup, my gaming setup semua. Please wait for another video, insyaAllah. Please recommend me some video apa nak buat. Aku harap korang sihat saja. Selamat Hari Raya. Keep positive, stay cool. Jumpa korang di video akan datang. Bye bye.